Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, video pada kali ini agak lama juga aku tak buat video. So, kontennya ialah ada masalah sikit dekat motor aku, di mana aku punya okey, ni aku dah buka siap-siap lah kepala. So, brake ni dah tak makan. So, yang ni aku baru tukar. Sini ni aku baru tukar. Okay, dia punya pressure memang kuat lah. Ni original aku beli. So, original dia kuat pressure dia kat sini. So, yang ni dia tak tahan. Hose ni dia tak tahan, dia bocor belah bawah ni. Sekejap dia bocor belah bawah ni sebab basah kat sini dia basah kat sini. So dia dah bocor, kita kena buang minyak, kena tukar hose yang lain lah. And then aku rasa tak boleh ikat macam ni lah, sebab dia pressure kuat sangat. Bila ada cover belakang ni, sekejap So bila ada cover belakang ni, tutup dengan cover tu, bila dia push dekat sini, okay, bila dia push kat hose ni akan tertekan tolak ke depan. So dia akan pressure dekat sini. So lama-lama dia akan bocor lah sebab ni. Kalau kita tekan itu dia akan bocor. So nak kena tukar hose baru. Aku rasa kalau apa yang sesuai So ni pun dah lama korang tengok, dah hitam lah. So better tukar barulah. So dekat sini sofa tak ada apa-apa. Yang ni aku tak sempat nak buat konten actually. Yang ni aku tukar dekat kedai, so diorang pasang terus. So ingat nak pasang sendiri tapi masa tak ada. Kedai buat. Kiri kanan aku pasang RCB lah untuk motor 125 ni. So RCB. Yang ni clutch RCB, yang ni brake pump RCB. So dua-dua ni aku beli dalam total harga 200.5. Siap pasang. Alright. So kita buka lah ni.
Okay guys, so video sampai sini je, tergantung sebab aku baru order barang. So barang tu kena tunggu shipping lah. So dalam masa seminggu. So semua barang-barang tu nanti aku akan buat konten. Korang stay tune je. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe guys. Sorry lah lama tak buat video. So next ada video-video yang akan datang yang aku akan share kepada korang. Thank you. Bye bye.